Okey, kita sambung untuk subtopik seterusnya dalam bab bab 7, yang mana anda dah nampak yang lepas kita ada mean, kita ada variance, kita ada sistem piawai. Okey, imbasan kembali untuk data yang konsisten, data yang konsisten, sisihan piawai kecil. Okey, semakin kecil sisihan piawai, semakin konsisten data tersebut. Okey, kita lihat latihan. Okey, di sini kita lihat di sini dia dah bagi. Okey, paling mudah. Okey, di bawah adalah jadual pancing untuk keyword 80 orang. Bermaksud tak payah nak kira, kita tahu ini mesti 80. So, titik tengah kita dah tahu in between. So, ini mesti antara 20 hingga 29. Awak kira balik. So, 20 tambah 29 bahagi 2. Maka kita ada 49 per 2. So, kita ada 24.5. Betul So, sama je. Dia sebenarnya 24.5. Lepas tu ni 34.5. Sekejap. Okey, kita ada 44.5. Kita ada 54.5. The last one adalah 64.5. So, ingat. X adalah titik tengah. Okay, kita akan guna formula kita nanti. And then we have fx. Kita darabkan. Bermaksud both yang dua ni kita kena darab. Ini kita darab. Nampak kita ada fx. Okay, bermaksud this one fx. Okay, and then x kuasa 2 yang ini. Ini kemari. Kita kuasa 2 kan. And then kita darabkan banyak sangat. Warna yang sama lah. Okay, kita buang ini. Okay, kita tukar warna. Kita tak nak hilang. Okay. So, kita tukar. Allahuakbar. Sabar. Bawa tenang. Okay. Okay, kita tukar warna hijau. Okay. Untuk X kuasa 2 yang ini. Okay, ini kita jadikan X kuasa 2. Okay, the green one. So, the next one adalah fx. Yang mana fx kita ambil the blue color here. Color biru. Yang mana kita ambil f sini. Kita darabkan dengan ni. Salah. Ni. Okay, and then kita dapat fx. Okay, jelas So, sila semak kalkulator. Kita kirakan, darabkan yang tadi itulah. Kita cari fx dahulu. Okay, kita darabkan fx, darab fx, darab fx, darab fx. Okay, kita kirakannya. Okay, saya dah kirakan yang mana apabila kita darab fx. Kalau saya salah, nanti awak betulkan lah. Ni saya kira laju-laju. Jadi dia macam pengiraan dia kita dah nampak fx 2 darab 14.5 kepada 20. And then x kuasa 2 14.5 kuasa 2 dan fx kuasa 2 kita darabkan 2 darab 210.25. Faham So macam mana? First adalah kita lihat. Okay, yang ini adalah fx adalah 2 darab 14.5. Okay, kita tahu. X kuasa 2 ni adalah 14.5 kuasa 2. Okay, dapat 21025. So, fx ni kita darabkan x kita, fx kita iaitu 2 darab 210.25. Okay, ini saya kira laju sikit lah. Okay, nanti kalau sekiranya ada kesilapan dengan saya, kamu betulkan. Okay, kita go overview, kita go through the next one. Okay, dia nak cari mean. Dia dah kata jumlah fx. Mana jumlah fx kita ini? Okay, fx kita dan juga ef. Jadi, kamu masukkan saja. 3071 ber 80. And solve that. Kita dapat jawapan 3. Sekejap saya tekan kalkulator. 3071 bahagi 80. Kita dapat 38. Kita ambil. Kita tulis je dulu. 38.5.
3875. Okey. Kalau nak menghampiri 2 titik perpuluhan adalah 38.39. Okey. Jadi kat sini dia sebenarnya kalau ikutkan penandaan, saya risau juga sebab kalau dia bagi jadual, kamu boleh masukkan jadual, tapi jika tiada jadual, awak kena buat satu persatu pengiraan. Faham okey, nanti dalam kelas saya terangkan. Okey, kita tengok the next one. Okey, kita nak cari variance. Okey, variance kejap Okey, kita lihat kembali. Untuk variance pula. Okey, ini sebenarnya adalah ini. Ini sama dengan fx kuasa 2. fx, sorry. Okey, fx. Sebab kita tak nak terlalu banyak ni. Kita tak nak confusing kat situ. That's why kita lihatlah. Okey, seperti kita lihat. Yang ini adalah yang ini. Mana ni? Okey. So, fx, ef kita yang inilah. Ni EF kita. Okey. Maka X kuasanda dia adalah yang ini. Yang ini adalah X bar, tapi kita kuasa duakan dia. Maksudnya adalah hasil tambah Fx kita di kuasa duakan. Sama je. Okey. So kita, sorry. Yang ini. Cikgu kau salah. No. X bar kuasa 2 betul lah ini. Yang ini. So jawapan yang inilah cikgu silap. Okay. So kita masukkan apakah nilai fx kita. Fx kuasa 2 135,900. F kita 80. Tolak dengan kita ambil yang atas. Kita ambil yang ini sebab kita nak jawapan yang lebih tepat. So kita kurungkan 3071 per 80, tapi kita kuasa duakannya. Okay, jelas? Okay, kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 225.1498. Yang kalkulator 437, tapi kita ambil yang menghampiri 225.15. Okey, first tulis dulu jawapan kalkulator. Okey, ni jawapan pada kalkulator, baru awak buat yang menghampiri, kita bundarkan. Okey, 2 titik perpuluhan. Plus okay. So, sistem ampere awak adalah variance, maka punca kuasakan yang kalkulator. 225.1498,437. Okay, tekan kalkulator. Punca kuasa and then answer. So, you get the answer 15. Lebih kurang 15.004939. Jadi dia menghampiri kepada 15.005 lebih kurang. Ataupun boleh buat 15 perpuluhan sebab awak bundar ke depan. So kita ada 15.01. Okay, cuba kita ini jawapan guna kalkulator. Kalau jawapan yang kita ambil daripada sini, so kalau kita square root 225.15, kita dapat lebih kurang berapa? Okay. 2 punca kuasa 2, 225.15. Lebih kurang sama jawapan yang awak akan dapat. So, kita bundarkan, dia lebih kurang sama 15 perpuluhan. Dia ada 15.00499. Maka ia adalah 15.01. Okay, jelas?